sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Berhormat Datuk Meriam Kain Ching, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Yang Berhormat Tuan P. Kamaluddin P. Pancanaden, Timbalan Menteri Pendidikan 2, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Madinah Binti Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian, Yang Berbahagia Datuk Sri Engineer Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha 2 Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Asma Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Haji Mukhlis bin Jaafar, Ketua Pengarah Pengajian Politeknik, Yang Berbahagia Datuk Amir bin Matno, Ketua Pengarah Pengajian College Community, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha dan timbalan-timbalan Ketua Pengarah, Naib-naib Chancellor dan Rektor IPTA, Ketua-ketua Eksekutif Agensi, Setiausaha-setiausaha dan pengarah-pengarah bahagian, barisan panel juri yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Radwan Haji Cik Ros, BFF jemputan Datuk-datuk Datin-datin para pemenang Anugerah Inovasi dan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk meraihkan sambutan Hari Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia 2014. Saya amat berbesar hati dengan sambutan Hari Inovasi KPM yang dilancarkan ini selaras dengan Hari Inovasi Perkhidmatan Awam yang disambut setiap 31 Oktober bagi menunjukkan sokongan KPM terhadap agenda mentransformasikan negara menuju negara maju. Hari Inovasi KPM yang bertemakan inovasi maju transformasi pendidikan negara adalah mendukung kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang bermatlamat untuk melahirkan masyarakat yang berinovatif, berswadaya dan berbudaya serta berpekerti tinggi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga menggariskan aspirasi murid dengan melengkapkan setiap murid dengan kemahiran berfikir yang merangkumi pemikiran kreatif dan inovatif, kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan penaklukan serta keupayaan untuk memacu pembelajaran sendiri. Program kita ini juga adalah sedari dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara yang sekarang ini sedang pun kita kaji semula dan insyaAllah akan dapat kita lancarkan pada tahun hadapan. Saya percaya inovasi memang merupakan elemen utama untuk memacu transformasi pendidikan negara. Dengan persekitaran yang sentiasa berubah dan persaingan yang sengit, kita perlu mencipta pembaharuan dan juga menambah baik sistem ataupun proses yang sedia ada. Dalam usaha pembaharuan dan penciptaan, ilmu dan kemahiran merupakan tunjang dan bekalan utama untuk kemajuan negara kita. Inovasi memberikan erti keperluan untuk membangunkan ilmu pengetahuan yang moden sesuai dengan keperluan semasa, memenuhi permintaan dan keperluan seiring dengan arah aliran semasa, bermutu tinggi dan berkemampuan
untuk membangunkan penguasaan pengetahuan yang berterusan sesuai dengan konsep pendidikan sepanjang hayat. Transformasi pendidikan kini memberi penekanan kepada pemikiran kreatif dan inovatif agar dapat melahirkan modal insan yang mampu menghadapi persaingan yang kompleks pada masa akan datang. Bagi pendidik yang kreatif dan inovatif, mereka harus sentiasa berusaha menghayati dan membuat penambahbaikan dalam profesi mereka. Namun begitu, kreativiti dan inovasi bukan hanya bergantung kepada seseorang individu sahaja, tetapi ia berkait rapat dengan ciri kepimpinan, pemikiran dan budaya sesuatu organisasi itu sendiri dalam menentukan kejayaan, pembangunan dan perkembangan sesebuah organisasi, khasnya sektor pendidikan. Inovasi dalam pendidikan menggalakkan para pendidik untuk menguji keupayaan diri untuk memperbaiki aspek-aspek pendidikan supaya lebih efektif, efisien dan berkualiti. Inovasi menuntut untuk sentiasa bersedia dengan pemikiran dan idea baru yang mendalam dan progresif serta menyumbang kepada perubahan yang berterusan. Perkembangan dunia teknologi digital yang semakin rancak memerlukan setiap kita bersiap siaga untuk bersaing secara positif. Sekiranya kita lalai dan berasa jemu untuk membina ilmu bagi bersaing secara positif, terutamanya dalam dunia di hujung jari dan global, pastinya kita akan ketinggalan. Apabila melihat negara maju seperti Jepun dengan kelajuan internetnya pada sekitar 89 megabits, Hong Kong dengan kelajuan internet atas kadar 10.3 megabits dan juga Korea adalah negara yang punya kelajuan internet yang paling pantas, iaitu atas sekitar 13.8 megabit, maka kita pasti kagum dan yakin bahawa inovasi sememangnya memainkan peranan dalam memacu transformasi negara tersebut. Negara-negara ini sememangnya terkenal dengan kemajuan dan penciptaan teknologinya. Dan oleh itu, demi meletakkan negara kita setanding dengan negara-negara maju seperti Jepun dan Korea, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memikirkan keperluan pendidikan masa depan. Dalam aspek pembangunan infrastruktur sekolah dan juga pengajian tinggi, kita harus memikirkan bentuk dan rupa sekolah, bilik darjah, bilik kuliah yang relevan dengan keperluan abad ke-21. Ini penting untuk memastikan apa yang kita bina selari dengan perkembangan kurikulum, pedagogi dan pengurusan keseluruhan bilik darjah dan juga bilik kuliah di masa hadapan. Perancangan ke arah itu perlu dibuat bermula daripada sekarang. Kerja-kerja R&D dalam bidang pembangunan infrastruktur sekolah dan juga universiti perlu dipergiatkan bagi mencari kaedah untuk menyediakan akses kepada pendidikan yang paling efektif dan dapat menjimatkan kos dan konsep konvensional, memperluaskan akses dengan membina lebih banyak bilangan sekolah mungkin sudah tidak relevan pada masa hadapan. Dengan adanya kaedah virtual learning, virtual library, virtual reality dan sebagainya. Saya merasa amat bangga dengan pelbagai kejayaan KPM dalam menginovasikan pendidikan, seperti membangunkan kurikulum, pendidikan guru, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, serta dalam pengurusan pendidikan. Kementerian kita adalah antara senarai terpilih penerima anugerah dalam anugerah inovasi VMware pada VMworld Robotics 2014. Kejayaan ini menunjukkan penghargaan pada pihak KPM
bagi mengiktiraf inovasi, transformasi IT dengan menentang konvensi. Inovasi ini melibatkan penyerahan 25,000 buah komputer meja maya di 1,250 buah sekolah dengan menggunakan peranti VMware, Horizon, TM dan tradisi P-Call-P, Zero Client. Dan ini adalah sebagai sebahagian daripada usaha KPM untuk memodernkan pendidikan selain merapatkan jurang digital bandar luar bandar. Pelajar, guru dan pentadbir telah memperolehi manfaat dengan mendapat akses pada komputer meja, aplikasi dan data menggunakan infrastruktur komputer meja maya. Ini dapat direalisasikan dengan hanya persediaan perkakasan IT yang minimum di lokasi ataupun dengan membuat pengubahsuaian kepada persekitaran bilik darjah sumber pendidikan dapat disampaikan kepada pelajar dan guru. Kejayaan inovasi khususnya melalui ICT yang seterusnya bagi KPM ialah inovasi buku teks digital. Inovasi buku teks digital ini adalah sebahagian daripada gelombang transformasi buku teks. Dalam gelombang pertama terdapat 313 judul buku teks yang boleh diakses oleh murid-murid, guru-guru dan ibu bapa di laman OneBestari.net. Dan seterusnya bagi gelombang kedua, inovasi dan transformasi buku teks digital ini akan diteruskan dengan jangkaan pelancaran buku teks digital interaktif pintar yang dijangkakan pelaksanaannya mulai 2016 sehingga 2025. Inovasi ini membolehkan pengajaran, pembelajaran kolaboratif dan pentadbiran dijalankan melalui persekitaran pembelajaran maya ataupun Virtual Learning Environment VLE. Inovasi ini juga dilihat sebagai satu usaha KPM untuk menyelesaikan isu beg sekolah yang berat yang sering dibangkitkan oleh ibu bapa. Yang paling penting, ibu bapa tak perlu menanggung kos tambahan dengan pelaksanaan buku teks digital ini. Sebaliknya, semua peralatan berkaitan termasuk Google Chromebook diberi kepada sekolah untuk ditempatkan secara kekal bagi kegunaan murid-murid, khususnya bagi pelaksanaan buku teks digital ini. Penggunaan pembelajaran melalui sistem ini di sekolah bergantung kepada kebijaksanaan pentadbir di sekolah dalam nak memastikan semua pelajar berpeluang menggunakan inovasi berkenaan kerana semua sekolah sudah dilengkapkan dengan internet kelajuan tinggi 4G dan platform pembelajaran maya serta akses kepada penyelesaian pembelajaran bersepadu. Hadirin dan hormati sekalian, dalam usaha untuk menggalakkan inovasi pada pembentangan bajet 2015 yang lalu, Yang Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan inisiatif baru iaitu Public-Private Research Network yang diterajui Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Malaysian Technology Development Corporation MTDC dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Projek ini dilaksanakan untuk mewujudkan knowledge-friendly ecosystem melalui pendidikan gunaan bagi membantu industri meningkatkan produktiviti serta membolehkan mereka bergerak di atas rantaian atau move up the value chain. Dan inisiatif ini juga dirangka untuk memberi tumpuan dalam aktiviti pendidikan dan inovasi di seluruh IPTA supaya selari dengan keperluan industri dan masyarakat. Untuk rancangan Malaysia ke-10, Kementerian telah pun membiayai 6,891 projek pendidikan fundamental yang berjumlah 511.4 juta ringgit. Pihak Kementerian telah mengambil inisiatif untuk memantapkan lagi pengurusan geran pendidikan fundamental dengan membangunkan sistem atas talian MyGrants yang mula digunakan pakai pada akhir tahun 2013. Dengan adanya MyGrants, seluruh pendidik di Malaysia dapat menggunakannya sebagai satu platform pendidikan
bagi mendapatkan segala maklumat berkaitan pendidikan, iaitu bahan pendidikan, projek-projek pendidikan, pakar-pakar penyelidik dalam bidang-bidang tertentu, hasil-hasil pendidikan termasuk paten, penerbitan dan pengkomersialan. Dan melalui MyGrant, pendidik juga boleh berinteraksi di antara satu sama lain. Sistem MyGrant juga digunakan untuk memantau prestasi projek dan keuangan setiap IPT secara berterusan dan real time. Pihak industri juga dapat mengambil manfaat ke atas projek-projek pendidikan melalui MyGrant ini bagi mengenal pasti projek berpotensi untuk dikomersialkan. Selain itu, maklumat projek dan pendidik Malaysia boleh diakses oleh warga dunia untuk tujuan kerjasama, perundingan dan sebagainya. Hadirin yang dihormati sekalian, kita boleh berbangga dengan pelbagai pencapaian yang telah pun dikecapi dan adalah wajar bagi kita memperingati kejayaan signifikan yang telah pun dicapai ini sebagai pendorong kepada usaha yang lebih gigih to go beyond the expected and to embrace the new frontier pada tahun ini. Antara pencapaian yang masih segar dalam ingatan kita, kejayaan pasukan robotik Politeknik Malaysia yang mewakili negara telah memenangi 3 pingat emas bagi kategori Androsot Dribble and Attack, Androsot Soccer dan Microsoft 5 vs 5 di kejohanan 19 FIRA Robo World Cup dan Kongres 2014 yang telah pun berlangsung di Beijing baru-baru ini. Tahniah diucapkan pada mereka. Semoga KPM secara umumnya dan khususnya Politeknik terus mencipta kejayaan dan bukan sekadar good saja tetapi great. Kerana good is the enemy of great. Mesti kita menjadi orang yang great disebutkan tadi. Tahniah juga harus diucapkan pada college community yang telah berjaya memasuki peringkat separuh akhir dari 120 penyertaan negara-negara Commonwealth dalam pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa, iaitu dalam Commonwealth Association for Public Administration and Management KAPAM 2014. Kejayaan My3L at CC, the dawn of lifelong learning inculturation in Malaysia, yang mewakili KPM telah berjaya memasuki separuh akhir daripada 120 penyertaan. InsyaAllah pada tahun akan datang dia akan masuk ke pertandingan akhir dan menang. Selain itu juga, 2 pelajar LTA at College Community Langkawi telah terpilih mewakili Malaysia dalam ASEAN Skills Competition 2014 di Hanoi, Vietnam pada bulan Oktober 2014 yang lalu dan telah pun berjaya menerima penganugerahan Medallion for Excellence. Tahniah diucapkan. Di samping kejayaan ini, KPM telah mengadakan pertandingan Anugerah Inovasi 2014. Pertandingan ini telah disertai oleh 139 pasukan yang terdiri daripada sekolah-sekolah, college community, politeknik, universiti dan college vocational. Konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif KIK telah dianjurkan dan telah disertai sebanyak 42 kumpulan. Adalah diharapkan melalui pertandingan dan konvensyen yang telah dijalankan akan menggalakkan lebih banyak jabatan ataupun agensi menyertai pertandingan ini pada masa hadapan dan membuka ruang yang lebih luas untuk warga KPM melakukan dan menyuburkan budaya inovasi dengan mencabar kebiasaan dalam semua aspek pelaksanaan tanggungjawab warga KPM. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Majlis Profesor Negara yang telah pun menyumbang kepakaran sebagai panel penilai pertandingan Anugerah Inovasi KPM 2014 dan berharap kerjasama dalam semangat Blue Ocean Strategy ini dapat diteruskan dan dipeluaskan pada masa hadapan. Akhir sekali, tahniah dan syabas
serta penghargaan kepada Jawatankuasa Pengelola dan semua yang telah pun mengambil daya usaha menjayakan program Hari Inovasi KPM tahun ini. Saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan akan mengambil pendekatan untuk menggiatkan lagi pelaksanaan program inovasi dalam kalangan warga kerja dan menggerakkan platform sedia ada supaya hasil inovasi dapat diiktiraf dan diketengahkan untuk dikongsi bersama. Saya menaruh keyakinan yang tinggi sambutan Hari Inovasi ini dapat memberikan manfaat dan berupaya untuk menampilkan kesungguhan ke arah budaya kerja yang mampu mencorakkan kreativiti dalam meningkatkan pengurusan secara efektif dan berkesan. Maka dari itu saya dengan sukacitanya mengucapkan selamat menyambut Hari Inovasi Rangkaian Kementerian Pendidikan Malaysia 2014. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemenangi tempat yang pertama ialah Nur Husna binti
Fadilah binti Muhammad bagi rancangan penyelidikan dan penyelarasan data dasar. Dan Johan bagi inovasi sendiri yang ke-8 ialah Encik Muhammad Yazid Ismail Pusat Sanitasi Malaysia. Seterusnya ialah kuis inovasi sendiri yang ke-9 yang siri terakhir dilangsungkan pada 21 Oktober. Dipersilakan pemenang pemain ketiga Encik Azran bin Ahmad pada pengurusan maklumat. Naib Johari ialah Encik Hasbullah bin Ahmad Tahar pada pengurusan sumber manusia. Dan Johan bagi kuis inovasi siri ke-9 dipersilakan Puan Siti Syuhaifah binti Bakrun dari bahagian akaun. Teruskan dengan penyampaian hadiah bagi Drop My News Division 3 2014 Jasmine dan pengantin Ajang TV. Dan bagi kategori perkhidmatan awam dipersilakan pemenangnya Puan Halimah binti Cik Hassan dari Politeknik Nilai. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Terima kasih kepada yang berbahagia dan segala pemenang. DPTV menerima sijil SGA SGA Title Competition 3 International Conference on Quality ICQ 2014 LPP Polda Piala pusingan bagi anugerah emas atau Gold Award Pembantu Inovatif dan Kreatif. Kita teruskan dengan anugerah Piala Pusingan KIK kategori pengurusan. Anugerah Johan KIK 2014 kategori pengurusan kepada kumpulan Smalimo mewakili bagian pengurusan maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan penyampaian anugerah KIK yang berikutnya adalah bagi anugerah Johan KIK 2014 kategori taktikal diumumkan. Ucapkan kami yang memberikan tepukan pada para penerima anugerah kita pada hari ini. Cara penyampaian terus menggunakan Google Drive. Tempat ketiga kategori pengurusan anugerah Hari Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Bandar Kota Tinggi Johor. Naib Johan bagi kategori pengurusan dipersilakan Jabatan Teknologi. Dan penerima anugerah Hari Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia 2014 dari Unit Pahang Pusat Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti Unit Pahang dengan tajuk di Dashboard Inovasi Strategik Sistem Urusan Data UNDU dari Universiti Malaysia Pahang memberikan juga anugerah Hari Inovasi kita sampaikan sekarang ini. Dan teruskan Encik Projek Jelimat Samiko dari Universiti Malaysia Sarawak menempatkan mereka di tempat yang ketiga bagi kategori teknologi maklumat. Naib Johan dipersilakan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Minti Ayat
Dan pemenang bagi anugerah Hari Inovasi Kementerian Pendidikan Malaysia Belajar Siswasa. UTM menjuarai kategori teknologi maklumat sistem perusahaan pengajian siswasa. Dan kita teruskan dengan kategori inovasi sosial. Kita bagi kategori inovasi sosial papan pintar untuk projeknya. Pemenang adalah seorang perasaan pendidikan khas Negeri Perak. Di tempat yang kedua, atau loading exerciser. Universiti Sains Malaysia Kelantan menduduki tempat yang kedua. Dan Johan pemenang anugerah Hari Inovasi bagi kategori inovasi sosial. Dari tempat teratas dan juga selaku naib juara bagi kategori inovasi sosial. IMOD bagi projek untuk USN menangani dia dianugerahkan anugerah Hari Inovasi Pendidikan Malaysia 2014. Dan kita teruskan dengan kategori terbaik keseluruhan kategori yang keempat pada anugerah Hari Inovasi. Sudah hadir